Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar cek? Hari ini kita influencer at Japan Kedah. Saya Intan, host anda untuk hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita dalam slot influencer at Japan Kedah hari ini. Dan slot influencer pada hari ini juga bukan sahaja melibatkan di Facebook, tapi juga kita akan bersama dengan rakan-rakan komuniti Madani yang akan sertai kita melalui Zoom meeting. Dapat kita lihat juga di skrin sekarang ini ramai yang telah pun sertai. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada hari ini. Dan pastinya peranan para komuniti Madani ini amatlah penting untuk kita menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan agar dapat difahami oleh semua. Jadi untuk Zoom meeting ni nanti, kalau ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh type saja di ruangan chat. Nanti kita akan bacakan bila bahasa yang bersesuaian. Okey, untuk hari ini kita akan bawakan topik yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu pelarasan tarif air di negeri Kedah ataupun pelarasan tarif ayak lah. Sebab kita di rancangan kita ni di Kedah kan, jadi kita lebih selesa lah kalau kita untuk bercakap dengan logat Kedah. Okey, pastinya ramai nak tahu kenapa tarif air ni kena disemak. Siapa yang terkesan dan adakah rakyat akan terbeban dengan peningkatan ataupun pelarasan tarif air ini. Jadi untuk menjawab semua persoalan itu, kita bersama dengan tetamu jemputan yang istimewa, iaitu Puan Izan Aziati binti Samsuri, Pengarah Kanan Bahagian Pelesenan dan Tarif, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jauh kita bawa hari ini untuk kita sama-sama kita dengarkan berkenaan dengan pelarasan tarif air. Dia apa khabar Puan? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Intan. Baru sampai katanya tadi kan? Baru sampai. Macam mana tadi perjalanan ke sini tadi? Alhamdulillah, ada sedikit delay lah. Tapi finally kita dapat sampai ikut jadual asal waktu ketibaan. Alhamdulillah. Okey. Baik, seterusnya Alhamdulillah sebenarnya Puan Izan juga, dia mai bukan seorang, tapi juga turut bersama beliau ialah Puan Fatimah Nur Aziah, Timbalan Pengarah, dan juga Insinyur Azrul, Timbalan Pengarah Pejabat Wilayah Utara. Jadi kami ucapkan selamat datang ke negeri Jelapang Padi, negeri Kedah kami ini, dan semoga kunjungan Puan ini dapat memberi input yang bermanfaat kepada kami di negeri Kedah ini. InsyaAllah. Okey, baik. Dan sebagai makluman jugalah kepada penonton, SPAN ni ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bertanggungjawab menguruskan sumber air di negara kita ni. Dan kalau di Kedah, operator yang dipertanggungjawabkan adalah Syarikat Air Darul Aman ataupun yang dikendalikan oleh kerajaan negeri lah. Ataupun kat sini kami lebih mesra panggil SADA lah kat sini, ringkasnya kan. Okey, jadi sebelum kita pergi lanjut lagi berkenaan dengan pelarasan tarif ayak ni, mungkin Puan boleh orang kata cerita sikitlah sedikit berkenaan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, macam mana berfungsi peranannya dalam membantu menguruskan sumber yang penting di negara kita ini iaitu ayak ni. Silakan Puan. Terima kasih Intan. Soalan Intan pada saya ni, sebenarnya Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ini adalah sebuah badan kawal selia. Ya. Kita mengawal selia, perkhidmatan bekalan air dan juga pembentungan di Semenanjung Malaysia dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Tanggungjawab SPAN lebih kepada perkhidmatan bekalan air, bukan sumber. Okay. Sumber adalah di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Jadi apa tanggungjawab SPAN kalau daripada aspek perkhidmatan bekalan air, dia bermula daripada ambilan air mentah, sehinggalah air mentah tersebut dirawat, dan seterusnya diagihkan kepada premis-premis pengguna. So di peringkat SPAN, kita perlu mengawal selia operator-operator air yang memiliki sistem bekalan air ataupun yang mengendalikan, yang menjalankan kerja-kerja pengoperasian dan juga penyelenggaraan ke atas sistem bekalan air awam. Okay. So, sebagai contoh, macam kalau di negeri Kedah, operator airnya adalah Syarikat Air Darul Aman ataupun lebih dikenali dengan nama SADA. So kalau macam di Perlis pula, Syarikat Air Perlis. So ini adalah semua operator air negeri yang SPAN kawal selia. So kita kawal selia, kita melihat pelbagai aspek lah. Daripada segi prestasi perkhidmatan mereka, SPAN kenakan KPI ke atas operator-operator air ini untuk memastikan perkhidmatan bekalan air mematuhi kualiti air dan sebagainya yang sentiasa dipantau oleh SPAN dari semasa ke semasa.
Okay. So sebenarnya dari segi kawal selia air ni sangat penting lah sebenarnya sangat kan? penting Ya, sebab betul. kita nak pastikan rakyat terima air yang bersih, air yang selamat untuk digunakan. Betul. Macam katalah kalau kita kat rumah pun kalau elektrik tak ada tu boleh tahan lagi. Tapi kalau kata air sehari tak ada pun dah menjejaskan lah kita punya kehidupan seharian kan? Betul. Okey, tadi Puan cerita dari sudut yang berskala nasional lah. So sekarang ni kami di negeri Kedah ni lebih kepada dari sudut wilayah utara pula lah. Jadi kalau dari segi pejabat di wilayah utara ni, apa peranannya pula Puan? Okey. Kalau di peringkat SPAN, kita sama jugalah macam organisasi lain. Kita ada HU dan kemudian kita ada pejabat wilayah, pejabat cawangan. So kalau macam di peringkat SPAN, pejabat wilayah utara kita ada terletak di Pulau Pinang. Ya, so maksudnya wilayah utara ni dia akan bertanggungjawablah untuk memantau pengoperasian operator-operator air negeri di belah utara. So maksudnya di Pulau Pinang, di Kedah, di Perlis, ini adalah di bawah pengawal seliaan wilayah utara, termasuk juga negeri Perak. Tapi di negeri Perak kita juga ada pejabat cawangan. Negeri Perak dia panjang sikit. Ya, sebab sikit. Kalau tak terlalu besar, sebab tu kita ada pejabat cawangan. Jadi peranan di pejabat wilayah utara ni lebih kepada hal ehwal pengoperasian. Jadi untuk memantau, memastikan pengoperasian yang cekap, yang mematuhi ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh SPAN, pihak pejabat wilayah ini antara tanggungjawab mereka adalah melaksanakan pengauditan secara berkala untuk pemeriksaan. Dan seterusnya kalau isu-isu lokal, kebiasaannya lazimnya di peringkat wilayah utara inilah yang akan bantu untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Contohnya kalau ada aduan-aduan daripada pengguna ya di peringkat wilayah utara ni, so maksudnya pejabat wilayah utara SPAN akan turut membantu untuk meneliti, untuk melihat, untuk mengenal pasti apa sebenarnya punca isu-isu bekalan air dan akan diselesaikan bersama-sama dengan peringkat operator air tadi dan dibantu dikawal selia oleh peringkat wilayah utara. Okay. So macam kita selalu juga tengok dalam Facebook, kalau macam kami kat sini Sadar kan, dia selalu tulislah notis gangguan berjadual. Kan. Jadi adakah itu satu yang maintenance yang perlu dilakukan ataupun macam mana Puan? Ya, kalau kita lihat daripada aspek pembekalan ya, kita ada dua bentuk gangguan lah. Satu, gangguan bekalan air secara berjadual ataupun tidak berjadual. So kalau berjadual ni lebih kepada ini adalah melibatkan daripada penyelenggaraan berkala yang perlu dilakukan. So maksudnya sebelum pihak operator air hendak membuat contohnya ya, kalau ada satu tempoh penyelenggaraan berlaku yang terpaksa melibatkan penutupan loji air. Jadi mereka perlu mendapatkan kelulusan di peringkat SPAN terlebih dahulu dan kita adalah prosedur-prosedur yang kita dah tetapkan yang operator air kita ini perlu patuhi. Sebagai contoh, mereka perlu keluarkan notis agar pengguna-pengguna di luar sana tahu dan bersedialah. Biasanya untuk penyelenggaraan secara berjadual ni, gangguan secara berjadual ni, dia ada satu tempoh masa yang kita telah pun luluskan. Ada KPI dia lah Puan? Ya, manakala kalau gangguan air secara tidak berjadual ini adalah satu perkara yang di luar kawalan kita. Maka sebagai contohlah ya, kalau ada berlaku pencemaran di sungai yang sehingga menyebabkan loji air kita, loji rawatan air tak dapat beroperasi, tak dapat berfungsi, terpaksa ditutup. So ini adalah contoh gangguan bekalan air secara tidak berjadual berlaku. So ini adalah satu keadaan di mana kecemasan so loji terpaksa ditutup. Tapi walau bagaimanapun, untuk konteks yang ini juga operator air bertanggungjawablah untuk memberikan notis, untuk memaklumkan kepada pengguna apa yang telah berlaku dan kawasan mana yang terlibat. Betul. So sebab memang selalu kadang kita terima notis macam tu. So kadang kita pun macam kereta lah Puan. Kalau macam kita jaga kereta ada maintenance, ikut servis pun, tapi kalau ada nak rosak dia rosak juga. Jadi saya rasa macam tu jugalah dengan kaedah pembentukan bekalan air kita ni. Okay, baik. Okey, so kita dah bercerita secara ringkas lah berkaitan dengan SPAN ni. So hari ni kita
terus kepada isu yang kita nak bincangkan secara hari ini, ya? mendalam sikit lah hari ini. Boleh. So berkaitan dengan pelarasan tarif air yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, yang telah pun bermula di beberapa buah negeri bermula Ogos lah 2025 kan. Ya. Dan saya rasa ramai rakyat tertanya-tanyalah mengapa kena buat pelarasan ni, kenapa tiba-tiba, dan ramai yang tak faham apa keperluannya ada pelarasan tarif air ni. Jadi mungkin boleh Puan ceritakanlah sikit. Boleh. Okey. Kalau kita lihat ya daripada segi penyediaan perkhidmatan bekalan air ini. So untuk kita memastikan perkhidmatan bekalan air yang berterusan dan kemudian penambahbaikan terhadap perkhidmatan bekalan air boleh dilaksanakan, dan juga untuk kita mengatasi masalah-masalah utama berkait dengan perkhidmatan bekalan air ini, sebenarnya ada banyak perkara yang perlu dilaksanakan di peringkat operator air kita. Jadi bagaimana sebenarnya operator air kita ini nak mendapatkan dana ataupun pendapatan yang mencukupi untuk membolehkan mereka melaksanakan perkara-perkara ini berkait dengan keperluan pelarasan tarif. Jadi sebenarnya pelarasan tarif ni perlu berlaku amnya untuk beberapa faktor utama. Yang pertama sekali, kita nak pastikan kualiti air yang dibekalkan oleh operator air ini dapat mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So maksudnya di sini, kemudian yang keduanya kita nak memastikan kecukupan bekalan air. Yang ketiganya kita tahu kita punya aset-aset infrastruktur sistem bekalan air kita ini perlu disenggara, perlu ditambah baik. Jadi untuk memastikan kecukupan bekalan air, untuk memastikan kualiti air memenuhi piawaian KKM, selamat untuk digunakan, untuk diminum, dan seterusnya untuk memastikan tidak ada berlaku gangguan bekalan air disebabkan oleh kebocoran paip pecah dan sebagainya, operator air perlu ada pendapatan yang cukup. Maksudnya pendapatan yang mencukupi untuk menampung keperluan untuk perbelanjaan pengoperasian serta keperluan untuk perbelanjaan modal bagi membangunkan infrastruktur sistem bekalan air. So kalau kita sentuh berkenaan dengan kecukupan bekalan air, sebenarnya kosnya sangat tinggi sebab kita perlu bina loji air baru ataupun kita perlu menaik taraf loji air sedia ada. Jadi ini melibatkan kos yang tinggi. So bagaimana untuk kita tampung kos-kos ini adalah melalui pelarasan tarif. Dan seterusnya, kalau kita tengok ya, jajaran paip yang perlu disenggara di peringkat operator air ini sangat panjang. Ya. So kalau kita tengok daripada konteks kita punya jajaran, kita punya paip-paip ni, terdapat paip yang telah pun berada untuk satu tempoh yang sangat panjang, dah melebihi 40 tahun. So maksudnya paip-paip ini perlu diganti. Sebab tu kalau kita tengok ada juga setengah kawasan tekanan air yang diterima sangat kecil lah, air kecil kan, bila buka paip air terlalu kecil. Betul. Dan ini semua antaranya disebabkan kebocoran paip berlaku. So aset-aset yang usang ini perlu diganti, perlu disenggara. So paip-paip asbestosimen terutamanya, paip-paip ini perlu diganti. So ini melibatkan satu perbelanjaan yang besar. Jadi pelarasan tarif perlu berlaku. Begitu juga kalau kita tengok kos bagi penyediaan perkhidmatan bekalan air meningkat saban tahun. Komponen kos utama untuk menyediakan perkhidmatan bekalan air ini termasuklah kos elektrik. Kos elektrik ni kalau kita tengok di negeri Kedah adalah kos yang paling besar sekali. Hampir 40% adalah dibelanjakan untuk kos elektrik. Ini penting untuk kita pump air daripada satu kawasan ke satu kawasan untuk menyampaikan air ke premis pengguna. Selain daripada kos elektrik, kos-kos utama di bawah perbelanjaan operasi operator air termasuk juga daripada aspek kos kaki tangan, kos bahan kimia untuk merawat air dan juga kos penyelenggaraan. Jadi dengan peningkatan kos, kita sendiri sedia maklum bahawa baru-baru ni kos elektrik juga telah meningkat. Jadi untuk menampung ya peningkatan kos serta untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat dibina, jadi tarif air perlu dilaraskan. So itu adalah latar belakang kenapa pelarasan tarif air perlu berlaku. Sebenarnya memang sepatutnya it's about time lah kot, maksudnya dah betul, memang dari puan sebut tadi penggantian apa paip-paip lama yang berkarat apa semua kan. Betul. Jadi it's about time sebenarnya untuk dilakukan pelarasan ni dan bukanlah secara tiba-tiba sebenarnya. Bukan secara terkejut, sebenarnya ini adalah satu perkara yang
di peringkat pihak operator air mereka perlu rancang. So maksudnya dekat sini kalau saya boleh terangkan, operator air ni dikawal selia oleh SPAN, mereka perlu kemukakan kepada SPAN lesen mereka ya untuk diperbaharui disertakan dengan rancangan perniagaan. So dalam rancangan perniagaan tu sebenarnya telah pun diperincikan keperluan perbelanjaan mereka, perancangan mereka untuk membangunkan infrastruktur bekalan air, perbelanjaan pengoperasian untuk memastikan loji rawatan air beroperasi secara cekap. So mereka perlu letakkan di dalam rancangan perniagaan dan di situlah kita lihat di mana keperluan tarif perlu disemak. Ya. Okay. So ada orang kata perancangan yang dah mengikut, betul. Sebenarnya dia bukan secara bukan sewenang-wenangnya, dia okay. memang berasas berdasarkan perancangan perniagaan yang telah diluluskan di peringkat SPAN. Okey, kalau macam kita lihat maklumat yang kami dapat kan, beberapa negeri juga memohon sebenarnya untuk pelarasan tarif air ni, adakah betul benda itu dan juga perbezaan di setiap negeri itu Puan? Okey, betul Puan Intan. Kalau kita lihat ya, SPAN adalah pihak yang akan meneliti permohonan bekalan air. Jadi kalau kita lihat baru-baru ni kita tengok ada banyak kan keluar dalam kenyataan akhbar, beberapa negeri memohon pelarasan tarif. Ya betul. So ada 10 negeri keseluruhannya yang memohon pelarasan tarif bekalan air. Dan permohonan ini tentunya selaras dengan rancangan mereka masing-masing untuk menampung keperluan perbelanjaan operasi dan juga perbelanjaan modal tadi. Dan kemudian soalan Puan Intan tadi, kenapa ya tarif air antara satu negeri dengan satu negeri lain tak sama? Kenapa tak boleh kita ada satu tarif yang standard terpakai untuk semua negeri? Okay, untuk menjawab soalan ini sebenarnya kita melihat balik keperluan perbelanjaan operasi, keperluan perbelanjaan modal di setiap negeri itu tak sama, berbeza-beza. Dia ada banyak faktor ya. Sebab bila kita nak menetapkan suatu tarif ini, kita akan melihat balik keperluan perbelanjaan operasi dan juga perbelanjaan modal tadi. Dan ada juga faktor yang juga menyumbang kepada daripada segi perbezaan daripada kosnya. Sebagai contohlah ya, kalau kita tengok ada satu negeri daripada segi geographical factornya, negeri tersebut mungkin bertuah sebab dia ada graviti. Jadi bila dia ada graviti, kos pumping rendah dan ini akan menyumbang kepada kos electricity yang lebih rendah berbanding dengan negeri lain. Jadi satu negeri keperluannya berbeza-beza. Begitu juga daripada segi pembangunan. Kita tak boleh samakan pembangunan di negeri Kedah dan juga di negeri Johor ataupun Selangor misalnya. Sebab mungkin ada satu kawasan kelulusan daripada segi kebenaran merancangnya untuk kawasan-kawasan pembangunan yang baru, kawasan-kawasan komersial yang baru, ini menyebabkan infrastruktur air baru perlu dibina dengan kapasiti yang lebih tinggi contohnya. Jadi di sini keperluan daripada segi pembangunan infrastruktur, keperluan daripada segi perbelanjaan operasi masing-masing di setiap negeri itu memang tidak sama. Struktur aset juga tidak sama. Mungkin ada satu negeri panjang paip mereka berbeza. Kita tak boleh samakan panjang paip negeri Perlis dengan panjang paip negeri Pahang. Pahang tentunya lebih panjang. Jadi sebab tu kita lihat daripada aspek kos tu berbeza. Jadi untuk penetapan tarif melihat keperluan di peringkat operator air dan negeri itu masing-masing. Okey. So macam mana agaknya SPAN memastikan orang kata ketelusan dalam memastikan pelaksanaan kenaikan tarif ni? Macam mana tu Puan? Kalau bercakap tentang ketelusan, di peringkat SPAN kita bersama-sama dengan pihak kementerian, pihak Petra, kita telah bangunkan mekanisme penetapan tarif ataupun tariff setting mechanism, nama pendeknya TSM lah ya. So di sini melalui TSM, kaedah penetapan tarifnya sama. So terpakai di semua negeri yang dikawal selia oleh SPAN. So melalui TSM ini kita telah seragamkan struktur tarif. Kemudian selain daripada struktur tarif yang kita telah seragamkan, kita juga telah seragamkan maksudnya di bawah kategori tarif tu apakah jalur-jalur tarif dan setiap jalur tarif tu apakah komponen kos yang perlu ditampung di bawah setiap jalur. Dan di bawah TSM ini dia adalah satu konsep blok tarif yang mana lebih tinggi penggunaan air, so dia punya kadar tarifnya adalah lebih tinggi. So di sini melalui TSM ini adalah lebih telus dan dia lebih seragam, terpakai di semua negeri dan tidak ada lagi
satu asas penetapan yang akan mengelirukan, sebab operator air mereka perlu mengemukakan cadangan pelarasan tarif mereka kepada SPAN, dan SPAN akan meneliti. So kita akan meneliti, kita akan melihat keperluan bagi setiap operator air tersebut mengguna pakai mekanisme penetapan tarif ini. Sebagai contoh, kalau kita tengok untuk penggunaan domestik. Untuk penggunaan domestik kita ada 3 jalur. Jalur pertama, penggunaan sehingga 20 meter padu. Kedua, 20 hingga 35 meter padu, dan seterusnya untuk jalur yang penggunaan besar tu melebihi 35 meter padu. So maksudnya kalau you guna di dalam jalur pertama, kadar akan lebih rendah. So jalur pertama tu cukup untuk tampung perbelanjaan operasi OPEX. So dekat setiap negeri kaedahnya sama. So tampung OPEX. Kalau yang jalur kedua kena tampung OPEX dan CAPEX. Sama di negeri-negeri walaupun kadar tarif berbeza, kaedah menetapkan tarif tersebut sama. So maksudnya jalur kedua boleh menampung OPEX dan CAPEX. Dan yang ketiga, kena tampung OPEX, CAPEX dan keuntungan yang dikawal selit oleh SPAN. So maksud kat sini saya nak juga sampaikan, operator air ini tidak boleh membuat keuntungan sewenang-wenangnya, maksudnya melebihi sebab kita tahu operator air ini sebenarnya bukanlah syarikat-syarikat yang berasaskan untuk membuat keuntungan. So dia lebih kepada untuk memenuhi keperluan rakyat. Ya. So maksudnya di sini kita mengawal selia daripada segi keuntungan. Kita tidak akan benarkan operator air merekodkan keuntungan melebihi takat yang SPAN benarkan. Dia tak boleh orang kata sewenang-wenang lah dia letak harga tu. Ada orang kata dia punya syarat-syarat kriteria dia. Yang ada yang dipantau oleh SPAN. Yang dipantau oleh SPAN. Okey, baik. So seterusnya macam Puan cakap tadi, faktor utama yang menyebabkan kos operasi air meningkat ni dari segi kos elektrik, kos buruh apa semua sekali lah kan. Ya, betul. Jadi kalau macam kata macam dari segi pengguna lah, apa yang mereka boleh buat untuk mengurangkan kesan kenaikan air ni? Okey, yang ni saya nak menyerulah pengguna-pengguna untuk kita mengurangkan impak kenaikan tarif ni untuk mengamalkan penjimatan air lah ya. Sebagai contoh, langkah pertama kalau kita tengok lazimnya kalau sebuah rumah tu penggunaan untuk 5 orang seisi rumah, lazimnya penggunaannya hanya sehingga ke takat 20 meter kub. Jadi kalau katakanlah ada pengguna-pengguna yang kita lihat dalam bil air kita, penggunaan air contohnya 80 meter padu sebagai contoh. Yang ini kita nak mintalah, kita nak menyeru semua pengguna-pengguna ni untuk buat semakan. Kita takut ada kebocoran paip berlaku. Itu langkah pertama sebenarnya. Sebab kita tengok rata-rata daripada trend kita punya operator air punya data ni, so rumah yang penggunanya sikit tapi bil airnya tinggi sebenarnya adalah berpunca daripada paip bocor yang mereka tidak sedari. Tak tahu pun kan. Tak tahu paip bocor tu yang pertama lah, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita boleh ambil langkah-langkah penjimatan. Sebagai contoh, kita menukar kita punya pilih paip kepada produk cekap air. Yang ni kalau nak dapat maklumat lanjut boleh melayari website SPAN lah, apa produk-produk cekap air yang pengguna boleh ni. Dan juga dari segi amalan lah, tabiat. Kalau kita tengok kadang-kadang daripada segi penggunaan kan, siram air, siram pokok guna paip secara tak terkawal kan. So yang ni juga boleh diubah. Instead of kita guna paip air tu, kita guna bekas untuk siram air, untuk siram bunga lah. Okay, itu contohnya. Dan kemudian ini pun selalu berlaku bila kita gosok gigi, kita biar je paip pilih air terbuka. So yang ni kita kena ubahlah kita punya amalan. Okay, kayaknya selepas daripada kenaikan ni, di pihak SPAN sebenarnya ada jaminan tak kata perkhidmatan air ni akan lebih baik lah lepas ni? Kalau kita punya jaminan tu sebenarnya kita susahlah nak menjamin sesuatu tu. Tetapi walau bagaimanapun kita ada mekanisme kita untuk kawal selit untuk memastikan pendapatan tambahan tarif air yang diperoleh di peringkat operator air ni perlu dibelanjakan sebagaimana yang mereka rancang. So maksudnya di sini, sebab tu macam kalau secara ringkasnya kalau tanya apa peranan SPAN, SPAN ni macam guru besar lah kepada operator air ni. Sebab kita akan memantau, kita akan memastikan operator air ni ikut peraturan dan sebagainya ya. So dekat sini di peringkat SPAN, perkara yang kita kawal selia termasuk daripada segi pelaksanaan CAPEX mereka. So maksudnya bila kita luluskan pelarasan tarif tersebut,
kita dah minta pihak operator air untuk mereka nyatakan dengan jelas komitmen mereka. So dengan pendapatan pelarasan tarif tersebut, apa projek-projek untuk penambahbaikan infrastruktur air yang mereka hendak laksanakan. So sebenarnya maklumat ini SPAN telah papar di laman sesawang SPAN, dan di peringkat operator air juga kita telah minta mereka memaparkan. So di peringkat sadar mereka telah pun paparkan. So pengguna sebenarnya boleh akses kepada website SPAN ataupun website sadar untuk tengok, okey, dengan pendapatan tambahan sebanyak ini, apakah projek-projek yang mereka rancang untuk laksanakan. Dan seterusnya mereka perlu kemaskini secara tahunan progres pelaksanaan projek tersebut. Jadi di sini melalui pelaksanaan projek ini, harapan kita adalah supaya perkhidmatan bekalan air di negeri Kedah ini dapat ditambah baik. Lazimnya yang paling utama sekali dekat Kedah ni daripada segi kecukupan bekalan air lah, dan juga NRW. Sebab NRW negeri Kedah ini adalah antara yang tinggi lah di boleh Malaysia. cerita sikit sebab saya pun ada baca juga berkaitan dengan NRW ni. Mungkin boleh ceritakan sikit, bukan semua orang faham kan, non-revenue water ataupun kehilangan air tidak berhasil ini. Ini adalah berlaku di mana dalam situasi pihak operator air dia kena mengeluarkan air mengikut permintaan pengguna, betul? So bila NRW ni berlaku, dia adalah kesan daripada kebocoran pipe. So maksudnya sebenarnya dekat loji air kita ada meter yang kita sukat berapa pengeluaran airnya, dan kemudiannya dekat meter premis, setiap premis pun ada meter individu, betul? So maksudnya perbezaan antara meter dekat loji ni dengan meter dekat rumah tu, perbezaan tersebutlah NRW sebenarnya. So maksudnya operator air ni kalau kebocoran pipe tu tinggi, so maksudnya NRW dia tinggilah. Dia kehilangan hasil. So maksudnya dia mengeluarkan air dengan lebih banyak sebab dia nak memenuhi permintaan pengguna. Kalau katakanlah NRW rendah, so dia sebenarnya tidak perlu pun mengeluarkan air sebanyak itulah. So ini secara layman lah yang saya boleh terangkan apa yang dimaksudkan oleh NRW. Sebenarnya adalah kehilangan air yang tidak memberikan hasil kepada operator air, sedangkan operator air perlu mengeluarkan kos untuk menghasilkan air tersebut. Macam buang sajalah Puan. Ya, buang saja. So macam kalau dekat Kedah ni 50%, 51% sebenarnya NRW dia. Jadi kalau macam contohnya macam dalam satu bilik ni, separuh daripada air daripada bilik ni hilang begitu saja, disebabkan oleh kebocoran pipe. Satu kerugian jugalah. Satu kerugian di peringkat sadar sendiri. Jadi yang ini kita di peringkat SPAN untuk memastikan pihak operator air bukan sekadar sadar sahaja, kita telah letakkan sasaran lah kepada pihak operator air semua, berapakah pengurangan NRW yang mereka perlu capai secara tahunan. Jadi melalui sasaran ini, sudah tentunya di peringkat operator air mereka perlu ambil tindakan lah. Maksudnya ada perancangan untuk pengurangan NRW, termasuklah untuk mengesan kat mana kebocoran pipe berlaku. Kemudian mereka kenalah buat the repair work, dan kemudian yang kos yang lebih tinggi tentunya untuk menggantikan pipe-pipe yang telah pecah atau rosak tersebut. Yang itulah yang membawa kepada notis yang tadi penggantian berjadual kan. Itu tapi yang ni dari segi kecemasan lah, maksudnya kita menggantikan apa yang rosak kan. Kalau yang tadi tu kalau macam ada tiba-tiba pipe pecah, yang ini pipe yang saiz besar lah, ini yang boleh menyebabkan gangguan bekalan air. Dia sebenarnya the culprit sebenarnya bukan pipe yang besar tu, sebab pipe besar tu kita nampak kat mana kebocoran berlaku. Dia the culprit adalah pipe di bawah tanah yang kita tak dapat nak kesan kat mana. So dia ada sebenarnya alatan dan kena ada tim yang menguruskan NRW ini. Baik, seperti yang kita maklumlah, di negeri Kedah ni SADA yang dikenalikan untuk pengurusan air ni di Kedah. Jadi kalau dari segi peranan kerajaan negeri sebenarnya untuk dalam isu kenaikan tarif ni, macam mana pandangan Puan? Sebenarnya kalau kita tengok kerajaan negeri ini adalah pihak berkepentingan yang utama, sebab kita sedia maklum bahawa kerajaan negeri bertanggungjawab untuk memastikan bekalan air dapat sampai kepada pengguna di dalam negeri tersebut. Jadi dekat peringkat SPAN kita melihat sebenarnya bukan sahaja operator air, pihak kerajaan negeri mahupun kerajaan persekutuan, kita kena bersama-samalah
Okey. Dari segi macam SPAN juga memantau kan operasi di SADA di negeri-negeri. Jadi macam mana SPAN memantau operasi prestasi operator SADA ni selepas pelarasan tarif ni? Okay. Macam yang saya nyatakan tadi, semua operator air ni diberikan lesen. Jadi bila kita berikan lesen, lesen itu dia bersekali dengan petunjuk prestasi utama ataupun KPI. Jadi macam mana kita pantau prestasi operator air ini, kita akan melihatlah tahap prestasi mereka secara tahunan. So operator air ini, mereka perlu mengemukakan laporan prestasi pencapaian kepada SPAN. Di samping itu, dah tentunya peranan di peringkat pejabat wilayah utara kita lah, pejabat peringkat wilayah utara kita, dia akan membuat pengauditan secara berkala ataupun ada juga yang spot check yang dibuat untuk memastikan pihak operator air kita ni melaksanakan obligasi mereka masing-masing. Kena sentiasa dikawal sedialah oleh pihak SPAN. Okey Puan, seperti yang kita tahulah, kita pun bersama secara talian lah bersama dengan komuniti madani di daerah di Kedah ni. Jadi kalau saya tengok ni ada juga soalan-soalan yang mereka bagi. Boleh kita jawab salah satu dua Puan? Boleh Puan Intan. So kita tengok dari Fitri. Ni saya rasa daripada daerah Padang Terap. Ya. Okey, dia kata kalau kenaikan tarif air ni pastinya membebankan golongan B40 lah. Ya. So adakah ada apa-apa inisiatif kerajaan untuk membantu golongan ni? Okey. Untuk menjawab soalan ini, sebenarnya dekat peringkat SPAN, kita memang menyarankanlah semua operator air dan juga kerajaan negeri untuk membantu golongan-golongan ini secara bersasar. So untuk negeri Kedah ini, ada sebenarnya diberikan air percuma sehingga penggunaan 20 meter padu. Ini adalah untuk golongan-golongan yang telah berdaftar dengan IKASIH. So ini adalah bentuk bantuan yang pihak operator air berikan untuk rakyat di negeri Kedah. Kayaknya bukan pelarasan tarif air ini mengambil kira jugalah golongan-golongan yang orang kata apa tak mampu ataupun B40 ini untuk dapat menyelaraskan bil mereka sendirilah kiranya. Jadi dan satu lagi sebelum kita nak beralih tu, sebenarnya kalau kita lihat tadi macam saya kata kita ada blok tarif. Di Kedah ini hampir 45% pengguna menggunakan air sehingga 20 meter padu sahaja. Dan sebenarnya pelarasan tarif yang kita dah laksanakan ni untuk domestik sangat rendah, iaitu 21 sen bagi setiap meter padu. So bila kita sebut meter padu ni, mungkin saya nak jelaskanlah, mungkin ada yang tak dapat nak banyak mana kan. 1 meter padu ni banyak mana? Sebenarnya 1 meter padu ni bersamaan dengan 1000 liter air. So 1000 liter air tu kalau kita tengok dekat depan saya ni ada botol mineral ni. So botol mineral ni yang ini 500 ml. So kalau 1000 yang botol besar itu kalau kita kata botol kecil ni kena ada 2000 botol air. Itu bersamaan 1 meter padu. Okey. Alright. So mungkin juga saya nak tanya sikit berkaitan, mungkin akan ada lagi tak kenaikan tarif air ni di masa depan? Okey. Macam saya nyatakan tadi, bila kita nak buat pelaksanaan tarif ni, kita pakai mekanisme penetapan tarif atau TSM tadi. Sebenarnya pelarasan tarif ini perlu berlaku secara berkala. So maksudnya kemungkinan akan berlaku lagi sebab di bawah TSM ini kekerapannya adalah sekali setiap 3 tahun. Kenapa dia perlu berlaku secara berkala ini? Kita nak mengurangkan impak kenaikan yang secara mendadak ke atas pengguna. Jadi kita perlu berlaku secara berperingkat. Okey. Sebagai orang kata apa, kita nak berakhir dah sikit, tapi saya nak tanya sikit berkaitan dengan saluran rasmi. Kayaknya kalau ada aduan daripada rakyat, kalau macam SADA pun dia ada saluran dia sendiri untuk aduan. Kalau macam di pihak SPAN macam mana Puan? Ada, kita pun ada, kita punya talian, kita ada sebenarnya kita punya hotline. Di samping itu juga kita punya sistem. Kita ada e-aduan yang pengguna boleh mengemukakan aduan terus kepada SPAN. Tetapi kalau macam isu yang melibatkan peringkat operator air ini, kita nak sarankan kalau pengguna ada masalah, rujuk dulu kepada operator air dan kemudiannya boleh dipanjangkan juga kepada SPAN. Boleh buat dua sekali lah. Kita panjangkan biar pihak SPAN pun ambil maklum juga. Ya, sebab just nak
nak maklumkan juga, sebenarnya daripada segi respon ke atas aduan, penyelesaian ke atas aduan, ini juga adalah salah satu KPI yang SPAN kenakan ke atas operator air. Jadi kita pantau juga daripada segi kecekapan mereka dalam menangani setiap aduan yang mereka terima. Okey. Ya. So macam dari segi SPAN ni lah, macam mana, adakah usaha untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan menggunakan air ni, Puan? Yang ni sebenarnya memang satu perkara yang kita lakukan secara berterusan. So daripada segi untuk memberikan kesedaran kepada pengguna ni sebenarnya bukan satu perkara yang mudah lah. Tapi walau bagaimanapun, SPAN kita dah ada perancangan lah. Maksudnya kita memang membuat program kesedaran untuk memaklumkan kepentingan untuk penggunaan air secara berhemat, kepentingan untuk pemeliharaan air ini daripada pelbagai peringkat. So kita ada sesi kita bersama sekolah-sekolah, universiti, dan juga kita juga terlibat sama dengan program-program kalau ada macam kempen-kempen, town hall session. So ini adalah antara program-program yang SPAN akan terlibatlah dalam supaya semua cakna lah berkenaan dengan kepentingan untuk pemeliharaan penggunaan air secara berhemat ini. Kayaknya secara keseluruhan bukan sekadar mengawal selia tapi turut sama mendidik masyarakat lah tentang penggunaan air secara berhemah ni, Puan, ya. Betul. Jadi saya rasa sebagai orang kata yang kesimpulannya lah, mungkin Puan ada mesej terakhir daripada SPAN kepada rakyat negeri Kedah berkaitan dengan isu kenaikan tarif ni, Puan. Mesej saya terutama kita semua ni kita kena fahamlah kita sama-sama memerlukan bekalan air terawat secara berterusan. Jadi kita pun perlu memainkan peranan kita untuk memastikan kita punya perkhidmatan bekalan air ni terpelihara lah. So maksudnya di peringkat pengguna sendiri, kita ada peranan kita. Sebagai contoh macam kita kata yang saya kongsi tadi, kita guna air secara berhemat. Itu di peringkat kita lah. Dan seterusnya saya rasa di peringkat operator air, mereka juga sudah tentunya perlu memainkan peranan mereka sebagai penyedia perkhidmatan bekalan air. So mereka kena teluslah dan juga kena faham fungsi dan tanggungjawab mereka, dan mereka perlu memastikan perancangan-perancangan mereka dilaksanakan dengan baik supaya rakyat, sebab kalau kita kata berkenaan dengan perkhidmatan bekalan air ini lebih kepada macam kepercayaan. So maksudnya rakyat percaya kepada operator air tersebut, yang operator air tersebut dapat membekalkan air secara berterusan kepada rakyat. Dan peringkat SPAN pula dah tentunya kami punya fungsi untuk mengawal selia untuk memastikan pembekalan air yang cekap dapat diberikan di peringkat operator air. Kena bersama-samalah kita semua dalam memastikan kelestarian penggunaan air kita ni, kan, Puan. Okey, baik. Alhamdulillah, jelas sekali penerangan daripada pihak SPAN sepanjang kita telah berinteraksi sebentar tadi. Dan terima kasih banyak kepada semua penonton di Facebook dan juga yang telah mengikuti kami di Zoom meeting sebentar tadi. Ada beberapa soalan yang dikemukakan. Mungkin kalau ada yang belum jawab sini, kita boleh PM tepi nanti, ya, Puan? Boleh, tak ada masalah. Baik, terima kasih kepada semua penonton dan diharapkan program seperti ini dapat mendekatkan lagi agensi kerajaan dengan masyarakat dalam usaha kita untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya. Baik, kesimpulannya pelarasan tarif air ni ada sebabnya, dan untuk pastikan bekalan air lebih berkualiti, untuk pastikan perkhidmatan ditambah baik dan juga golongan yang tertentu seperti B40 masih lagi dilindungi dengan tarif yang mampu mereka buat, kan? Jadi kita sebagai rakyat pun sebenarnya boleh memainkan peranan dengan menggunakan air yang lebih berhemah seperti yang mana Puan telah pun berikan cadangan kepada kita tadi, dan sama-samalah kita menyokong usaha untuk meningkatkan perkhidmatan air di negeri Kedah kita ini. Baiklah, kami di Jabatan Penerangan Negeri Kedah ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak SPAN kerana sudi terbang jauh mai ke Alok Star ni, ke negeri Kedah ni, untuk bersama-sama kami memberikan penerangan yang tepat dan benar kepada rakyat. Dan kita harapkan semoga akan ada lagi perjumpaan kita seperti ini untuk memberikan maklumat yang betul kepada masyarakat, ya, Puan? InsyaAllah. Okey, baik. Sebelum berakhir, saya mohon maaf sekiranya ada tersilap bicara ataupun tersalah kata sepanjang sesi perkongsian kita, dan teruskan untuk follow influencer Japan Kedah dan semua platform media sosial Japan, dan untuk anda mendapat lebih banyak
maklumat dan juga pengetahuan yang bermanfaat. Dengan ini saya mengundurkan diri dan Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.